Halo, hai mamis, dah tak ada idea ke nak buat snacking apa untuk baby korang? Apa kata korang melepat? Kita buat lepak pisang pula untuk baby. Confirm korang terkejut kan? Si Manja boleh makan lepak pisang? Okey, jom kita buat sekarang. Korang lenyitkan dalam 6 ke 7 pisang emas yang kecil-kecil tu. Lepas tu korang masukkan puri kurma. Masukkan juga 1 sudu besar tepung gandum. Lepas tu masukkan santan. Santan ni agak-agak. Santan ni lah yang buat mencairkan adunan kita. Tak perlu guna air. Kita just kacau-kacau je. Kalau agak-agak likat, korang tambah je santan tu lagi. Korang kacau-kacau bagi sebati. Kiranya adunan tu dia pekat sikit je daripada cokodo. Okey, dah siap tu. Jom kita buat daun pisang tu pula. Korang make sure dah lap, dah basuh ke apa ke. Lepas tu korang layuk atas api. Barulah korang boleh letak adunan tu. Lipat macam yang Aira tunjukkan dalam video ni. Oh ya, puri kurma yang Aira tunjuk mula tu, korang make sure rendam dalam air panas. Dah buang biji tau. Lepas tu baru korang blender. Kalau tak nanti dia tak hancur. Kalau adunan tu terlalu cair, korang akan susah nak membungkus lepak pisang ni. Tapi kalau terlalu pekat pula nanti lepak pisang korang keras. So korang kukus dalam 15 ke 20 minit. Okey, dan lepas tu dah sejuk sikit tu korang masukkan dalam chiller. Habiskan dalam masa 3 hari. Selamat mencuba mamis.